Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kebaikan di dunia, diberikan masa lapang, ruang dan peluang, diberikan iman, Islam dan juga ihsan, diberikan taufik dan hidayah, rasa teringin nak main ke masjid surau, mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa kita, ibu ayah kita, dosa-dosa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpunkan kita di dalam syurga bersama dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sihat tu? Sihat alhamdulillah. Saya suara tak pun nak ada. Jerit-jerit dia. Ajak sukan kan jenis jerit. Sekolah lo ni hang ustaz ke, hang cikgu ke, hang apa ke, hang mesti kena ajak sukan juga. Ni tak kira. Cikgu sukan pun ajak sukan, ustaz pun ajak sukan, cikgu matematik pun ajak sukan, cikgu bahasa Inggeris pun ajak sukan, cikgu bahasa Arab pun ajak sukan. Yang tilawah ustaz saja ajak. Pertandingan hafazan ustaz juga ajak. Cikgu lain tak boleh tolong lah. Cikgu lain tak boleh tolong. Mata pelajaran yang selain daripada pendidikan Islam, guru pendidikan Islam boleh tolong. Mata pelajaran pendidikan Islam, guru lain tak boleh tolong. Itu dia punya sipir dia. Mata pelajaran awam kita boleh tolong ajak. Mata pelajaran kita orang tak boleh tolong ajak, melainkan orang yang ada ijazah dan pendidikan dalam pengajian Islam saja yang boleh ajak. Walaupun dia tu cikgu bahasa Melayu, dia tak boleh ajak pendidikan Islam. Kerajaan jaga tu. Takut menyeleweng. Walaupun dia tu ustaz, tu imam ke, bentuk Abang Li, cikgu bahasa Melayu, tapi nak ajak pendidikan Islam boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Baik, muka surat 51 cerita tentang dalil naqli bab amanah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin. Dalil naqli, dalil yang diambil daripada Al-Quran, panggil dia dalil naqli. Naqal tu yang diambil pindah. Melayu panggil naqal, Arab panggil naqli. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ad-Duqan, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul yang amanah, yang diutuskan kepada kamu. Ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nak membenarkan bahwasanya Nabi ini bersifat dengan amin, iaitu amanah. Ni nama amin tapi makan rasuah kuat. Nama amin makan rasuah kuat. Buat main-main kan. Ar-rashi wal murtashi finnar, Nabi kata. Pemberi rasuah dan pemakan rasuah, kedua-duanya mereka itu di dalam neraka. Rasuah ni bukan duit saja kan, tempat duduk pun mungkin rasuah juga. Jaga tempat duduk aku tak pergi, jaga tempat duduk aku bagi ni, aku bagi main rumah, aku bagi gini-gini, jaga tempat duduk ya. Tempat duduk ni hang tolong jaga, jangan bagi orang duduk. Jadi sini Allah Ta'ala beritahu kita Nabi mempunyai sifat amanah. Mana sifat amanah, yakni sifat yang lawan bagi khianat. Nabi tak pernah sesekali khianat dalam hidup dia. Dan Nabi bersifat dengan sifat amanah, iaitu jujur. Jujur. Bukan suruh masuk parti amanah baru jadi amanah. Ini nak kena kawan dengan Mak Sabu pula jenuh. Kan Nabi kawan dengan Mak Sabu. Mak Sabu kata apa? Tengok Nabi pun ada sifat amanah kan. Jadi kena join saya lah. Amanah tak. Amanah ni merujuk kepada sifat jujur dan amanah lawan bagi khianat. Bukan suruh masuk parti amanah. Nabi pun tak pernah masuk parti amanah. Tapi Nabi adalah manusia yang paling amanah di kalangan makhluk Allah Ta'ala. Apa dalil akli? Dalil akli, iaitu dalil yang berbentuk logik.
Umat diperintahkan Allah Ta'ala untuk mencontohi para rasul dalam percakapan dan perbuatan mereka. Allah Ta'ala suruh kita ikut Nabi. Nabi cakap guni kena ikut, Nabi buat guni kena ikut, Nabi cakap betul kena ikut, Nabi buat benda betul kena ikut. Itu asal dia. Sekiranya mereka khianat, mana mereka tak betul, mereka tidak amanah dengan melakukan sesuatu yang dilarang. Allah Ta'ala suruh puasa, mereka sendiri tak puasa. Allah Ta'ala suruh cakap betul, mereka sendiri mungkir. Allah Ta'ala suruh semayang, mereka sendiri tak semayang. Maka ia adalah mustahil, sedangkan mereka adalah utusan Allah Ta'ala. Jadi para Nabi dan para Rasul ini mustahil di atas mereka untuk tidak amanah, menyeleweng di atas apa yang Tuhan suruh dan perintah. Allah Ta'ala suruh semayang, semayanglah mereka. Allah Ta'ala suruh cakap benarlah mereka. Allah Ta'ala suruh puasa, puasalah mereka. Kalau mereka sendiri menyeleweng, macam mana Allah Ta'ala suruh kita ikut mereka? Kan? Nabi-Nabi kena ikut kan? Ikut Nabi. Jadi Nabi pun tak semayang, ikut apa? Ikut Nabi Isa, ikut Nabi Adam, ikut Nabi Nuh. Tapi Nabi-Nabi yang kita sebut tadi, semua tak amanah buat apa? Semua tak amanah. Na'udzubillah min zalik. Kalau ada orang kata Nabi yang melakukan dosa, tak tahu berdosa dia boleh jadi keluar dari Islam. Tak boleh ya. Nabi Ismah tidak berdosa dan Nabi tidak melakukan perkara makruh pun. Kita perkara makruh berlambak. Perkara makruh berlambak. Apa contoh perkara makruh balik? Makan bawang. Makan bawang yang dia tahu. Perkara makruh ni, contoh kita baca surah yang sama dalam Quran. Rakaat pertama baca surah Alam Nashrah, rakaat kedua Alam Nashrah. Makruh hukum dia. Baca ayat Quran yang sonsang. Baca hak yang kendian dulu pada rakaat pertama, baca hak awal pada rakaat kedua. Tak boleh tak? Macam ni. Surah An-Nas, surah last sekali. Surah Al-Ikhlas atas dia. Pi baca surah An-Nas rakaat pertama, surah Al-Ikhlas baca rakaat kedua, makruh hukum dia. Ikut dia punya nombor. Itu benda-benda makruh lah, selain daripada makan bawang tadi tu. Ni duk ingat makan bawang tu lah. Kan abang ni Hosni kita duk ingat makan bawang yang makruh. Dia tak tahu yang lain pun makruh juga. Makruh kalau sejadah kita warna-warni. Ada gambar-gambar makruh semayang di atas sejadah yang berwarna-warni. Yang ada gambar kartun, gambar singa. Makruh. Makruh juga semayang pakai baju yang melukis. Lukis gambar orang ke kan? Lukis gambar apa ke? Makruh hukum dia. Tu baju PJ sekolah macam-macam lekat tulis kan? Baju sekolah macam-macam dia tulis kan? Kita pakai kok. Kalau boleh. Semayang pakai baju yang satu warna ya. Satu warna. Kalau boleh, tak paksa. Kalau boleh pakai yang satu warna saja. Kenapa pakai yang ada bergambar ni hukum dia makruh. Dengan ada gambar rimau apa semua. Gambar geometrik boleh gagah lagi. Ni gambar rimau, gambar benda yang menyawa ni. Gambar binatang, contoh dia. Yang ketiga, sifat tablik. Bukan suruh masuk tablik. Kawan kita ramai tablik sini kan. Bukan suruh masuk join tablik. Tablik ni maksudnya menyampaikan. Dia orang yang duk masuk tablik ni duk buat kerja sunnah Nabi menyampaikan. Orang suka ke, orang tak suka ke, daripada ketuk pintu rumah orang situ lah. Orang mau ke, orang tak mau ke, duk main cerita iman Islam tu lah. Sampai mereka mati. Ni buat kerja Nabi tu. Jangan tak suka pada geng-geng tablik ni. Kalau mereka tak ada ni, saya rasa gelap juga dunia ni. Dia seimbang. Ada yang tablik, ada yang tak mau tablik. Kalau semua kita tak tablik, macam mana Islam nak disampaikan? Nak harap masjid surau, muka tuan-tuan yang duk main pun. Hal lain buat apa? Duk gencok dalam rumah nak tengok kilauan emas. Kan? Tengok kilauan emas. Kalau mereka tak ada pergi ketuk pintu rumah, siapa yang nak faham agama dalam rumah kita? Tablik, sifat yang ketiga iaitu menyampaikan. Wajib bagi para rasul. Bila sebut rasul, Nabi masuk sekali. Jadi wajib bagi para rasul dan para Nabi bersifat dengan tablik. Apa makna tablik? Menyampaikan apa yang diperintahkan. Untuk menyampaikan kepada makhluk. Apa yang Allah Ta'ala perintah untuk sampai, kena sampai selalu.
Kena sampai selalu. Kena sampai keharaman mencuri, kena buat mai sampai. Keharaman membunuh, kena buat mai sampai. Kehalalan bertunang, kena sampai. Kesunahan bergiam-giam, kena buat mai satu cerita. Pada siapa? Pada umat dia. Wajib hukum dia. Wajib di atas mereka menyampaikan tiap-tiap yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sampaikan. Dan ada benda yang Allah Ta'ala bagi tahu dan dia orang tak bagi tahu kita, itu di antara para nabi dan Allah Ta'ala, para rasul dan Allah Ta'ala. Kalau kita tahu semua lah, kita boleh jadi rasul pun apa. Kan? Nabi dia tahu semua, 99 lah, kata 90% dia tahu. Dia bagi tahu kita apa yang Tuhan suruh bagi tahu ya. Kalau kita boleh tahu macam mana dia tahu semua, kita dengan rasul satu geng. Jadi ada bahagian juga yang Allah Ta'ala tak bagi tahu pada kita, dah hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Tengok Allah Ta'ala panggil Isra Mi'raj, tak panggil kita ramai-ramai. Panggil Rasul ya. Nabi Muhammad ya. Panggil kita ramai-ramai payah juga kan. Boleh tak Allah Ta'ala buat? Boleh. Tapi Allah Ta'ala panggil Nabi Muhammad ya. Rahsia-rahsia yang Nabi tengok di sana, di atas, di Sidratul Muntaha, melihat tempat yang paling tinggi sekali di sisi Allah Ta'ala tu, tempat yang mulia. Rahsia di antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So saya ingat lagi Tok Guru Tuan Guru Haji Abdul Aziz dia kata, kalau kita jumpa benda nikmat ni jarang cerita ke orang. Kan? Benda nikmat ni, kalau kita cerita ke orang kok bodoh. Bodoh. Jumpa 2 juta cerita ke orang, habis 2 juta kita. Tak ada nak pegang 2 juta tu, SPRM main rumah. Kalau hang buat diam kan boleh makan 2 juta tu. Kalau kita jumpa artis kan, jangan cerita ke orang. Tak kira ada orang dengki. Tambah-tambah ada gambar pula kan, kawan dengki lagi. Kita kata jumpa Jamal Abdillah, dia kata dia jumpa ni Nasir Wahab. Payuh. Kenal Nasir Wahab bang? Kenal tu? Nasir Wahab, Ibnu Riza, penyanyi zaman dulu. Zaman saya kecil-kecil. Orang zaman lalu kan kenal Nasir Wahab, Ibnu Riza. Yang mereka kenal artis-artis sekarang. Dan mustahil atas mereka, yakni para rasul, bersifat dengan kitman. Kitman berasal dari perkataan katama. Katama mana? Tutup, sembunyi. Katam ni. Katam mana? Tutup, sembunyi. Jadi mustahil bagi para nabi dan para rasul itu sembunyi apa yang Allah Ta'ala suruh sampaikan. Mustahil. Dia orang ni di antara orang yang amanah. Bila orang amanah, orang jujur, Allah Ta'ala kata suruh saya bayar ni, mereka saya bayar ni. Suruh saya bayar tu, mereka saya bayar tu. Ni kerja para nabi, para rasul. Sebab rasul dia ada umat dia kan. Dia wajib untuk menyampaikan tiap-tiap apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, kepada umat-umat mereka. Yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Yang kedua, para rasul wajib menyampaikan apa sahaja ajaran yang melibatkan hukum hakam dan panduan dalam kehidupan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada umat semua. Tak ada satu juzuk pun yang dirahsiakan oleh para nabi dan para rasul. Tak ada. Satu-satu benda yang buat para nabi dengan para rasul rugi, mereka tak amak. Tak ada satu benda pun yang menyebabkan mereka tidak bersikap jujur untuk menyampaikan apa yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada umat. Semua benda mereka sampaikan. Sekalipun yang kita rasa ada kerugian bila sampaikan, tapi tidak ada kerugian langsung yang berlaku pada Nabi dan para Rasul sekiranya mereka menyampaikan apa yang Allah Ta'ala suruh sampai. Kita ni kalau Nabi tak bagi tahu ni suruh tutup aurat, pakat main masjid bogel ya semua ni. Kita ni kalau Nabi tak suruh, tak ajak makan pakai tangan, makan kita pakai kaki saya rasa. Tak percaya dah. Cuba tak boleh dah lah kan, dah ada pakai tangan kan. Kalau Nabi tak main 1400 tahun dulu ajak makan tangan kanan, semua orang makan tangan kiri. Makan sudu garpu tangan kiri. Kan, dia potong tangan ni, dia makan tangan ni. Sebenarnya potong tangan ni, makan tangan ni. Tapi orang putih ajak apa? Potong tangan kanan, makan tangan kiri. Baru ada style. Tapi tak betul. Makan tangan kanan, potong tangan kiri. Tu, Cikgu Hanafi suka makan hak potong-potongnya kan. Pastikan tangan kanan makan. Tangan kiri. Stick semua tu makan tangan kanan. Dengan makan tangan kiri. Ustaz Syahrul Hamid kata, ni dia lah kata kan.
Siapa makan tangan kiri, syaitan muntahlah makanan tu. Sebab tu yang semayang tak boleh nak khusyuk. 40 hari, 40 malam. Kalau makan sekali tangan kiri. Ni hari-hari makan tangan kiri. Tu yang masjid suara tak pernah nampak. Ustaz Sahur Hamid, dia kan jenis syadid sikit. Dia kata siapa dia makan tangan kiri sekali je, hilang kemanisan dalam ibadah. Bukan hang tak ada tangan kanan, ada tangan kanan. Kalau tak ada tangan kanan, cerita lain makan tangan kiri tak apa. Ni cerita ada tangan kanan, Tuhan mulia tangan kanan ni. Tuhan bagi kita punya buku catatan nak terima dengan tangan kanan. Siapa terima dengan tangan kiri, faham. Ni sekejap lagi pergi makan kedai Jasmine, makan tangan kiri. Habis. Ustaz Syakir, makan tangan kanan. Dalil naqli Allah para rasul itu bersifat dengan tabligh. Apa dalil dia? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Atau wahai rasul, ya ayyuhar rasul. Siapa ar-rasul sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak tulis nama Muhammad, bila alif lam masuk pada ar-rasul, itu maksud dia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Tuhan nak panggil nabi lain, Tuhan sebut nama tu. Isa, Musa, Ibrahim, Lut, Ishak, Yakub, semua panggil nama. Tapi nabi kita, Tuhan panggil dengan jawatan dia yang mulia, iaitu ar-rasul. Tak disebut nama dia. Kalau sebut nama pun dikapit dengan jawatan Muhammadur Rasulullah. Dalam surah apa? Surah apa? Ustaz Syakir, surah apa? Muhammadur Rasulullah. Inna fatahna laka fathan mubina. Tu surah apa? Lupa dah saya. Tapi kalau Allah Ta'ala sebut nama Muhammad, dikapit dengan dia punya jawatan. Allah Ta'ala tak pernah panggil Nabi Muhammad dengan namanya sahaja. Sebab Nabi Muhammad adalah pesuruh dan apa dia yang disukai dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala panggil dengan jawatan dia yang paling mulia, iaitu Ar-Rasul. Paling tinggi iaitu jawatan dia, iaitu Ar-Rasul. Wahai Rasul, hei Rasul, itu Nabi Allah Ta'ala panggil dia. Sampaikan apa yang diturunkan kepada kamu. Ini sampaikan apa yang diwahyukan kepada kamu daripada Tuhanmu. Jadi kena sampaikan. Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dia pun turun bawah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Surah lain pula. Ya, apa dia? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Dia pun turun bawah, cerita pula pada umat. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Cerita pula ayat zina, kena sebab berapa kali. Semua cerita sedetail-detailnya. Bawa main wahyu semua, tak satu pun tinggal. Kerana apa? Ini arahan daripada Allah. Para nabi itu mereka mengikuti setiap arahan daripada Allah tanpa bantahan. Kita zaman tak ada Nabi, tak ada Rasul ni. Zaman tiada Nabi, tiada Rasul. Tapi kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling mulia, yang dibinta oleh Nabi Musa alaihi salam ketika mana peristiwa Isra Mi'raj, nak duduk, nak jadi umat Nabi Muhammad. Kita jadi umat Nabi Muhammad, selawat pun tak kan? Selawat pun tak. Dia cerita baru ni apa, Pak Sumit pergi semayang dengan Budian. Tengok di WhatsApp, di Facebook. Semayang dengan Budian. Tak apalah kita cerita kata tu semua apa panggil ahwal-ahwal para awliya. Dah semua hak khalayak kita ni semua hak pendosa. Cerita hak tu dia jadi tak pernah percaya. Sekalipun kalau benda tu betul sekalipun, kan, tak layak kita cerita kepada khalayak ramai yang masih berdosa ni. Hak yang tu semua ahwal awliya. Hal ehwal para wali, macam mana Tuhan bagi kebaikan dan kelebihan pada dia. Cerita pada sama-sama mereka je lah. Cerita pada orang bawah ni, kadang tak tambah ramai pun iman pun tak terangkat. Yang dia, wow, yang tu je lah. Semayang dengan Bunian, wow. Semayang kat mana? Pulau Sayak. Pulau Sayak ada Bunian pula, pakai duk pergi cari Bunian di Pulau Sayak. Tahu Pulau Sayak?
mi udang. Kat Perak, kat Kedah, Pulau Sayak. Dekat Empangan Beris apa semua tu, kat situ lah saya pernah pergi. Tapi tak pernah pun nampak bunian tu. Bunian pun tak mau jumpa saya. Tak kira dia terkejut. Yang mana bunian, yang mana manusia. Dia kata apa? Yang mana bunian ni? Yang ni ke bunian? Dia pun terkejut. Aku bunian ke dia yang bunian? Tu. Payah orang kita suka sebar kelebihan-kelebihan yang Tuhan bagi pada para wali. Itu kerja dia. Itu kelebihan Tuhan bagi kat dia. Kita yang suruh semayang sama-sama manusia pun tak mau main. Kita nak pergi semayang dengan wali. Kan? Nak pergi semayang dengan bunian. Nak cari bunian. Ni masjid surau duk tunggu hang jadi jemaah. Nak suruh jadi makmum. Nak pergi cari bunian juga. Nak jadi makmum bunian. Tu wali-wali Allah. Tak apa. Kita tidak. Kita biasa saja. Semayang makam hamba biasa tu. Dalil akli, apa dalil logik kata Nabi itu pasti dan mesti menyampaikan setiap sesuatu yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Sekiranya para Rasul tidak menyampaikan apa yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia, maka kita juga boleh dibolehkan untuk menyembunyikan ilmu kerana mengikut para Rasul. Kalau para Nabi pun jenis duk sorok-sorok wahyu, maka kita pun boleh juga membawa pada kita pun boleh sorok-sorok juga kebenaran. Perkara ini adalah tidak benar kerana menyembunyikan ilmu adalah perkara yang dilarang. Para Nabi tak menyorokkan ilmu, tidak menyorokkan wahyu yang patut disampaikan kepada kita. Kalau mereka menyorok dan menyembunyikan wahyu yang patut disampaikan kepada kita, nescaya membawa kepada kita juga boleh menyorok dan menyembunyikan wahyu yang disampaikan kepada kita. Maka benda tu mustahil, tak boleh. Kerana para Nabi ini sifat dia iaitu jujur. Bila Allah Ta'ala suruh mereka menyampaikan kepada kita, maka mereka menyampaikan apa yang disuruh itu daripada mula sehingga akhir tanpa dikurangkan ataupun dilebihkan. Kurang pun tak, lebih pun tak. Kita kadang-kadang terkurang, kadang-kadang terlebih. Yang seterusnya, yang keempat sifat para Rasul iaitu fatonah, mana bijaksana. Fatonah, bijaksana. Bukan makna kita fatonah, bijaksana. Sebab tu fatani, orang sana semua bijak-bijak. Dia pun nama negeri dia, nama daerah dia Fatani. Asalnya alif nun ya, Fatani. Fatani masuk pi tengah pula. Lepas tu tok guru besar di Fatani sana ubah ta jadi to, panggil ibdalut ta'i ta'an. Memindah ta menjadi to supaya apa? Bila sebut Fatani, ramai yang dilahirkan di daerah tersebut pakat jadi cerdik pandai. Untung tu. Nama tempat saja pun bila kita sebut banyak kali boleh mendoakan orang yang berada di tempat tu. Jadi semua cerdik. Fatani tempat cerdik. Wajib bagi para Rasul bersifat dengan fatanah, yakni bijaksana ataupun akal yang tajam, mana pandai. Pandai, bijak. Bukan jenis tunggin tengiang. Tahu tunggin tengiang, Ustaz Syakir? Tunggin tengiang ni bela-bela. Tanya A jawab A, tanya B jawab B, tanya C diam. Tak tahu apa bela, serupa dengan makan cicak. Di rumah mak puak bagi makan cicak, diam. Tanya soalan tak jawab puak, tu panggil bela. Budak bijak beza dengan budak bela ni. Jadi Nabi Muhammad ni dia bijak. Akal dia tajam. Dia boleh lawan orang yang dakwi di atas benda yang tak betul, ini boleh lawan. Walaupun Nabi tak boleh baca, tak boleh menulis. Kita pandai baca, tak pandai menulis, tapi duk bodoh itulah kita pun. Abang Husni pandai baca. Tulis pun pandai. Tapi isi biasa je. Kan? Abang Husni. Nabi Muhammad nulis tak pandai, baca tak pandai. Tapi bila lawan hujah dengan orang kafir, laku. Boleh terima, menang. Beza Nabi dengan kita. Sebab apa? Sebab mereka Nabi, kepandaian mereka itu wajib di atas mereka. Dan itu juga dikira sebagai mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka untuk melawani orang yang mendakwa dakwi di atas agama kita.
Dan mustahil atas mereka para rasul bersifat dengan baladah. Mustahil para nabi itu bodoh, jahil, tukir macam kita. Kita pandai-pandai, kita pun ada satu juzuk yang pandai. Yang lain semua jahil, bodoh, tukir semua macam dengan apa tiang. Kita bukan semua pandai. Kan? Abang Husni ada yang dia pandai, tapi ada yang dia tak reti. Saya pandai bawa motor. Orang kata tak apa nak pandai. Ada benda yang tak pandai. Tuan-tuan pandai buat bina rumah. Kalau orang suruh buat pasar raya tak pandai pula. Jadi ada benda yang kita reti, ada kita tak reti. Adapun para nabi pandai. Dan kepandaian para nabi ni sakit payah pula. Sama dengan Allah Ta'ala pula, payah pula kita ni. Mana sama nabi makhluk, pandai-pandai dia pun dia makhluk. Jangan saya kata nabi ni bijaksana dia sama dengan Allah Ta'ala pula. Tak sama. Allah Ta'ala pencipta, dia dicipta. Walaupun dia bijaksana dia dengan bijaksana Tuhan mesti berbeza. Kerana tarafnya berbeza. Allah Ta'ala pencipta, dia dicipta. Ni kita dak sama, dua-dua sama celah mananya. Tak ada tu sama. Para rasul sangat bijaksana, cerdas, pintar dalam bertanya, menjawab pertanyaan umat, semua boleh. Umat tanya soalan apa boleh jawab selalulah. Tak gaduh baca buku, tak gaduh nak tengok rujukan apa semua. Jawab terus ya di atas wahyu yang Allah Ta'ala beri. Kita Allah Ta'ala apa orang tanya kita kena balik tanya buka buku dulu. Balik buka buku. Orang ajar tanya baru ni. Kita mu'alaf masuk korban. Mak kita kafir. Tak masuk Islam. Kita dapat 1/3 daripada 3/3 oleh umur. Daging yang kita bawa balik, daging korban tu mak kita ni makan tak? Tu. Kena balik tengok kitab pula. Bukan kita tahu semua. Asal bagi kepada orang kafir hukumnya haram. Tak boleh bagi daging korban pada orang kafir. Hak 1/3 kita punya, 1/3 hak kita nak bagi pada orang kaya, 1/3 kita bagi pada orang susah, pakai miskin tu. Tak boleh sok. Tu tak boleh sampai kepada orang kafir, haram mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali, hukum dia harus boleh kita bagi. Kerana apa? Nak dakwah mereka, mana nak tahu hari ni kita bagi daging, esok lusa nak masuk Islam. Tapi Imam Syafi'i dia tegah bahagian daging korban. Kerana apa? Imam Syafi'i bagi alasan kerana dia adalah amrun ta'abudi, dia adalah perkara-perkara ibadah, dan perkara ibadah ini hanya boleh dilakukan oleh ahli ibadah. Siapa ahli ibadah? Ahli ibadah adalah orang Islam. Maka daging itu hanya diberikan kepada orang Islam sahaja. Tapi macam mana nak jawab? Minggu depan pun saya nak jawab. Boleh ke tidak? Dan kita takkan nak beli daging asin pula kan? Dah kita dapat 3 kilo, buat balik kampung, mak tanya daging, nak kena beli daging ni pula. Kalau kita masuk korban tak bagi langsung pada orang fakir miskin, sah korban kita, Cikgu Hanafi. Masuk korban orang fakir miskin tak bagi langsung daging, sah tak korban kita? Tak sah korban kita. Mesti sampai juga kepada mereka. Kalau kita nak ambil semua daging korban, boleh tak? Tak boleh, kerana mesti ada bagi kat orang fakir miskin. Had banyak mana yang kita boleh ambil kalau kita nak ambil banyak? Abang Husni 1/3 tak? Setengah daripada jumlah daging. Kalau dapat 5 kilo, 2.5 kilo kita punya, 2.5 kilo orang fakir miskin punya. Orang fakir miskin punya tak boleh kurang daripada setengah jumlah daging. Faham tak? Kalau kita dapat daging 3 kilo, fakir miskin mesti diberi 1.5 kilo. Mu tak bagi 1.5 kilo, tak sah korban kamu. Kalau bagi lebih baik. Kurang daripada tu tak dikira korban. Kerana semaksima orang fakir miskin nak dapat daging korban adalah setengah daripada jumlah daging korban yang kita dapat. Ni kita bijak buat korban dapat 10 kilo.
Sekilo bagi orang fakir miskin, 9 kilo boleh petik air. Orang 9 kilo bagi orang susah kerana falsafah korban bagi makan orang susah. Ni falsafah korban. Ambil daging bubuhlah rumah. Baik beli alana sekilo RM24. Untung lagi daripada beli masuk korban 900 lebih kan. Mematahkan hujah dan membatalkan dakwaan musuh dalam perkara-perkara yang menyalahi syarak. Ni maklumlah, para rasul bijaksana, cerdas dan pintar untuk semua ni. Membatalkan dakwaan. Kalau Nabi jenis bodoh-bodoh cerdik, jenisnya bela-bela, nak jadi Nabi apa aku tu? Mai orang ni patah hujah Nabi. Nabi ni mesti kena cerdas, mesti cergas. Orang nak mai berlawan hujah dengan para Nabi, oh dia boleh balak. Itu bukan Nabi berasul. Ni orang main duk berhujah Nabi duk ayat liak keluar tak boleh jawab soalan. Mata duk merah kelipuk tengok macam mana nak jawab. Gimana? Jadi Nabi dengan Rasul mesti kena bijak. Bila dia bijak, dia boleh mematahkan hujah dan dakwaan orang yang menyalahi perkara-perkara syarak. Baru betul dia itu para nabi dan para rasul. 3. Dalil naqli. Apa dalil naqli yang kata para nabi dengan para rasul ini mesti bijaksana, mesti patonah, mesti cerdas, mesti cergah? Apa dalil dia? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am. Al-An'am binatang 4 kaki. Binatang 4 kaki nama Al-An'am. Saya tanya, Lajar bolehkah buat korban pakai babi? Tak boleh lah walaupun ada 4 kaki. Kan? Banyak orang tengok awak paha kecil kan? Dia korban babi. Atau Ibnu Abbas boleh kita korban ayam. Tuan-tuan baca kitab tafsir Ibnu Abbas, dia kata boleh korban ayam. Tapi saya rasa kalau kita pakai pandangan Ibnu Abbas boleh korban ayam, orang tak korban daging dah, semua pakai korban ayam ya. Sebab murah. Jadi kita tak pakai pandangan tu. Walaupun ada pandangan tu dalam Islam, tak pakai. Kita pakai pandangan binatang 4 kaki. Tak kira pergi korban ayam, penuh ayam dalam rumah. Ayam saja, belum besar. Ni lah ni bulan berapa? Bulan Zulkaidah dah lah ni kan? Kan Zulhijjah. Lama Zulkaidah kan Syawal lagi. Zulkaidah dah kan? 1 Zulkaidah. Syawal lagi ya? 30 Syawal. Zulkaidah dah orang dah jual binatang korban dah sekarang. Dah jual binatang korban. Apa dalil naqli? Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Dan itulah hujjah bukti kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Ni kebijaksanaan Nabi Ibrahim ni. Untuk kalahkan kaum dia. Cerita Nabi Ibrahim panjang kan, tapi Nabi Ibrahim Tuhan bagi pada dia kebijaksanaan. Ibrahim ni datuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim ni dia seteguh yang bagus, dia di antara para nabi yang kuat. Para nabi yang kuat. Dialah yang disuruh untuk menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam dalam peristiwa penyembelihan udhiyah tu Nabi Ibrahim ni. Tapi anak dia bagus, iman kuat. Dia kata pada Nabi Ibrahim, if'al ma tu'mar, buat apa yang hang disuruh, buat apa yang disuruh. Dia pun tak apalah boleh hang. Sembilan jadi kibas. Itu iman Nabi Ibrahim. Iman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga yang mau dibakar dalam nak bubuh dalam ayak panas kan. Tapi Nabi Ibrahim tak rasa panas kerana Allah Ta'ala bagi ayak yang panas tadi rasa sejuk. Tu di antara mukjizat dan karamah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia yang membina Kaabah dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan nak tengok persis Nabi Ibrahim ni, Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ni ketika mana tentera Konstantinopel tak mau bagi lalu di lembah, sampai pasang pagar bubuh api. Dia orang kata tentera Muhammad Al-Fatih tak boleh sampai, tak boleh lintas ni. Sebab pagar kita yang kita bubuh dalam laut semua bubuh api. Kalau lintas kapal Muhammad Al-Fatih ni bakar semua. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia bijak. Dia bijak. Ni wali Allah ni. Bijak. Dia kata apa pada dia punya dia orang bawah, kita kena tolak kapal di atas darat.
Jadi angkat kapal Sultan Muhammad Al-Fatih tu di atas darat, atas bukit. Bubuh kayu kat bawah. Bubuh minyak. Tolok kayu bawah, atas ada kapal. Tolok. Tengok. Sampai ke laut sebelah sana. Yang mereka tutup belah sini, mereka harap kapal Sultan Muhammad Al-Fatih tak boleh lintah. Besok pagi, tentera Napoleon tengok, lah kapal ada belah sini dah. Dia orang pun tak sangka kebijaksanaan yang Allah Ta'ala bagi pada Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang wali Allah. Kita kalau orang tak bagi kan duduk tang-tu je. Tak ada duduk fikir apa dah. Kan? Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih dia fikir boleh naik atas bukit, tolok kapal naik atas bukit. Tentera dia kuat macam mana tak tahu tu. Tentera kita belum tentu pergi boleh tolok kapal. Tolok kapal pun main masjid surau pun tak pun nak main. Tolok kapal konon tak sama dengan tentera Napoleon, Muhammad Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang keempat, dalil akli. Sekiranya mereka tidak bijaksana. Mana kalau mereka tidak bijaksana, mana sekiranya mereka bodoh. Tentulah mereka tidak dapat mendirikan hujah yang kukuh dan tidak dapat bermujadalah, mana berdebat dengan kaum masing-masing. Kalau Nabi ni jenis pesen bodoh, Nabi tak boleh berhujah dengan Abu Lahab. Nabi tak boleh berhujah dengan Abu Sufyan. Nabi tak boleh berhujah dengan pembesar-pembesar kafir musyrikin Quraisy sewaktu Nabi berada di Mekah. Tapi Nabi boleh. Sampai Nabi boleh berhujah dengan mereka ni, sampai mereka mengiktiraf Nabi sebagai Al-Amin, orang yang paling benar ketika itu. Sampai Nabi memberi cadangan meletakkan batu Hajarul Aswad, diletakkan di atas serban baginda Nabi SAW. Sama-sama pegang sampai tempat tu. Tu Nabi Muhammad tu. Kalau Nabi Muhammad jenis bodoh, ada kau orang mau ambil dia pandangan dia? Tak ambil. Nabi Muhammad bijak sehingga dapat diambil pandangan beliau. Walaupun ramai orang tak terima agama beliau, iaitu agama Islam. Betul agama lain betul ke tak? Tak betul ya. Agama Islam saja yang betul. Agama Kristian betul ya? Tak cakap. Tak betul ya tu. Agama Ahlul Kitab yang dulu betul ya lah. Bila datang Nabi Muhammad, habis dah terputus agama tu. Bawa agama Nabi Muhammad juga, iaitu Islam. Agama Kristian Katolik yang Baba Vatikan tu, baru meninggal kan. Dia apa? Dia jadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Tu ya kan Abang Husni? Dia jadikan Isa sebagai Tuhan. Dia kata Isa boleh bagi hidup orang mati. Isa bagi hidup orang mati pun. Ibrahim pun boleh bagi hidup orang mati. Isa bagi hidup orang mati. Orang mati tu masih dalam keadaan tubuh dia elok. Ibrahim bagi burung hidup. Allah Ta'ala suruh Ibrahim cincang-cincang burung tu. Ambil sikit bahagian tak sini, ambil sikit bahagian tak sini, ambil sikit bahagian tak sini. Lepas tu Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim kata, hiduplah dengan izin Allah Ta'ala. Burung tadi yang dibelah-belah jadi hidup semula. Jadi kalau nak tengok kehebatan Nabi Isa dengan Nabi Ibrahim lagi hebat. Tapi awak tak mau sembah Nabi Ibrahim pula, nak sembah Nabi Isa. Tu kata bohong. Tentu dia kata Nabi Isa mulia, tak ada pak, ada mak saja. Dan Maryam mak dia, pak tak ada, dia mulia. Kita kata pula Nabi Adam mulia ke, pak dengan mak tak ada. Awak tak ambil Nabi Adam sembah pula. Tak sembah juga. Sebab apa tak sembah? Sebab dia nak hak dia punya je. Hak orang tak mau dengar. Itu payah. Allahu Akbar. Hak yang besar-besar, hak yang Kristian yang besar-besar tu tahu hakikatnya, tapi dia orang diam. Dia orang diam daripada kebenaran. Tak cerita benar-benar. Kalau tahu cerita benar-benar, kita cerita benar-benar. Kalau betul tengok Injil hak sebenar. Injil sebenar tu cerita tentang kedatangan Nabi Muhammad. Tapi kenapa tak cerita pula kedatangan Nabi Muhammad? Injil telah diseleweng. Injil dulu bukan macam Injil mereka baca sekarang. Injil sekarang Injil yang telah diseleweng. Dia lebih kata kawan kita Kristian gaduh pula.
Gaduh pula. Tapi Injil hak dulu betul. Injil sekarang dah diselami. Sebab tu Al-Quran sahaja yang dipelihara oleh Allah Ta'ala sehingga hari kiamat. Adapun kitab-kitab lain tidak dijanji oleh Allah Ta'ala. Injil tidak. Kalau Allah Ta'ala janji Injil Allah Ta'ala jaga, tak ada Kristian yang mengaku Isa sebagai Tuhan. Isa pun suruh Tuhan. Tuhan je lah mana pun. Isa pun manusia siapa kita ke, ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada telinga, ada kemaluan. Kan? Tapi pergi kata tu kat orang Kristian bawah kita pula. Jangan duk pergi berlawan dengan orang, diam lah. Kita ya. Untung kita jadi umat Islam, Allah Ta'ala lahirkan kita Islam, dan kita minta Allah Ta'ala matikan kita juga dalam Islam. Sekalipun kita pahala tak banyak, Islam yang akan menyelamatkan kita daripada belenggu api neraka. Saya yang tu dulu, sifat harus bagi Rasul, kita sambung pula nanti, iaitu bersifat dengan sifat-sifat manusiawi sehingga tidak terdedah dan merendahkan martabat mereka. Nabi boleh kencing berak, tapi Nabi tak kencing berak depan orang. Orang Mesir kencing tepi dinding, tua ke, muda ke, angkat kain tinggi-tinggi sikit kat jubah, kencing tepi dinding. Ayat kencing turun ni atas jalan. Orang Mesir punya perangai. Hak yang bertamadun lah, tak ada tamadun. Hak bertamadun ada lah. Hak tak bertamadun ni banyak kencing tepi jalan. Dia orang tak ada RNR. Dia orang tak ada tanah awam banyak. Jadi kalau nak kencing, dia orang buka pintu depan, dia orang kencing sambil berdiri. Banyak kencing tu lalu depan highway. Buka pintu, berdiri. Tutup tingkap lah. Kalau buka tingkap, bodoh pula kan. Tutup tingkap. Itu dia kencing lah. Banyak kencing, turun bawah kereta, berjalan ke highway. Kita tahu dah kencing ni. Jumpa ke satu kereta, dua kereta, tiga kereta, empat. Sebab apa? Sebab tak ada tanah awam. Kalau yang tak mau kencing berdiri, malu kat orang, dia kencing di padang-padang pasir. Tapi padang pasir kat Egypt ni bukan padang pasir yang kita tengok dalam cerita kartun tu, yang pasir lembut tu. Ni Sahara, bukit bukau, gunung ganang. Bukan pasir macam tu, dia kerah, panas. Arab Badawi duduk situ semua hitam-hitam. Saya hitam, dia hitam lagi. Dia hitam lagi. Perkampungan ni pun ada 2-3 orang je. 2-3 orang. Saya pergi baru ni, saya tanya, hampa makan, ambil makanan tanah? Dia kata ada. Orang bawa main makan, bawa main barang, sayur-sayur jual seminggu sekali. Beli lah, simpan rumah. Rumah tu dibuat daripada batu yang bubuh simen-simen ni, tak ada plaster apa. Bubuh atas pun dibubuh daun-daun ni. Duduk lah tu panas. Dia tengok rumah ni pun. Duduk 3 orang. Ayah ada satu unta sekok duduk naik. Apa dia? Gunung ganang. Turun. Memang habitat dia pun macam tu. Budak-budak hitam ni. Bibir hitam ni. Duduk di padang pasir. Islam sampai. Ada masjid, surau semua ada. Tapi tak macam kita lah kan. Kita surau sampai tepi rumah, turun tak pun. Betul tak Ustaz Nafi? Orang Badawi surau jauh. Kalau mereka tak pergi pun tak apa lah kan. Ni kita surau tepi rumah, orang bang, orang azan pun dengar. Tapi sembahyang subuh tak pernah turun. Sekolah sebelum pukul 7 sampai dah. Sebab apa? Takut terlebih waktu sampai. Surau subuh tak pernah sampai. Miskin kita ni kan, kalau pergi sekolah sebelum pukul 7 nak kena paskat ni. Subuh tak pernah nampak di masjid surau, tak pernah berjemaah pun. Miskin kita. Saya tak kata semua orang, saya kata kat saya. Jadi yang mana yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk dan terlanjur itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara Islam kami di Palestin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara Islam kami di Gaza. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara Islam kami
Di Lubnan, Ya Allah, Ya Tuhan kami, andai ada saudara Islam kami di sana masih dahaga dan kelaparan, Ya Allah, Kau turunkanlah makanan dan minuman daripada langit-Mu yang paling tinggi buat mereka, Ya Allah. Seperti mana Kau turunkan al-manna wa salwa kepada Musa dan sebahagian pengikutnya kepada mereka, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.